Contoh macam Iraq. Bila Iraq dia buat satu keputusan untuk keluar daripada pengaruh US dan masuk ke dalam pakatan Iran. Dia bagi kesan juga. Saya tak nak bincang isu kuasa Iran Syiah tak Syiah semua, itu satu benda. Tapi maknanya dekat situ tekanan kepada Israel. Kan sama juga contoh katakanlah Muhammad bin Salman. Kan dia masih kan ragu-ragu ataupun orang kata masih lagi tidak nekat untuk buat normalisasi. Kan benda tu sebenarnya menguntungkan Saudi dan mengukuhkan Saudi sebab Saudi tak terjebak lebih dalam perjanjian dengan Israel. Sebagai contoh. Jadi benda-benda macam tu ini yang sedang berlaku sekarang ni. Cuma dia tak sampai pada peringkat yang betul-betul kuat kan untuk bagi impak besar kan pada Israel. Tapi kalau sekiranya berlaku suatu perubahan yang besar dan mendasar kan, kemungkinan Israel itu akan jadi sejarah saja. Okay, baik. Terima kasih Ustaz atas satu perkongsian sangat menarik dan kita dapat bawa satu intipati yang kita boleh gunakanlah sebagai suara rakyat untuk menyelesaikan dan membawa kepada naratif pembebasan tu supaya berlaku, dan juga kita dapat mengenali secara detail tentang pemain-pemain sebenarnya yang berada di belakang, yang sepatutnya masyarakat hari ini dah tak boleh kata ini adalah satu konspirasi lagi lah.